Satu rumah bau asap masakan. Sengaja nak buat saya meluat kan? Hari ni hari jadi saya yang ke-50. Ayah cuma nak makan yang panas-panas. Ini rumah saya. Bukan dapur usang kat lorong lama tu. Nak makan mie, pergi makan kat luar. Jangan bawa masuk bau asap masakan tu. Busuknya. Tunggu apa lagi? Cepat kemas sampah ni. Sikri, ayah cuma nak makan semangkuk mie je. Liu min dia. Ayah, semangkuk mie RM2.30. Dengan duit tu, tak boleh kebeli benda yang semua orang suka? Ayah cuma fikir diri sendiri, pentingkan diri. Ayah pentingkan diri? Kamu cuma bagi ayah RM800 sebulan untuk belanja dapur. Ayah berjimat cermet kumpul lama dah. Masak ni, apa salahnya? Dulu masa kamu kahwin, ayah jual rumah lama dan buku resipi pusaka keluarga untuk bantu kumpul duit muka. Keluarga Liu mencakap, kalau tak ada rumah dekat sekolah bagus, tak nak kahwin. Semua simpanan saya cuma RM500,000. Memang tak cukup duit muka. Ayah, jual jelah rumah lama tu. Buku resipi pusaka tu pun jual sekali. Nanti saya bawa ayah tinggal kat bandar. Saya dengan Liu Min akan jaga ayah baik-baik. Ayah boleh hidup senang-lenang sampai tua. 3 tahun ni, ayah jaga anak sorang-sorang, buat kerja rumah, tinggal kat bilik store. Macam orang gaji, kena suruh sana sini. Hidup pun tak macam orang. Sekarang, nak makan semangkuk mie panjang umur pun tak boleh. Ayah, apa yang ayah cakap tu tak betul lah. Kalau kami tak bawa ayah datang bandar, ayah semua hidup jadi tukang masak je. Orang kampung. Kau kecakap apa? Saya cakap ayah ni orang kampung tak ada pelajaran. Kalau kami tak bela ayah, ayah dah lama mati ke bulu kutub sisa makanan kat tepi jalan. Ada hati lagi nak marah-marah saya kat sini. Dahlah, ayah. Ayah tak pernah sambut hari jadi seumur hidup. Takkan kali ni pun nak kisah sangat? Nanti bapa mertua saya nak datang dah. Ayah cepat pergi pusing-pusing bawah 2 jam. Hilangkan bau asap dapur tu. Jangan sampai dia terbau. Malukan saya. Ayah mertua, kenapa datang cepat sangat? Cepat, jemput masuk. Bau apa ni? Wangi betul? Mie yang sedang macam ni, kenapa dibuang? Ayo, hampir lupa. Ayah mertua paling suka makan udang mentadak. Ayah, cepat pergi pasar bawah, beli 3 kati udang mentadak segar untuk dikukus. Ingat bawa 2 pasang sarung tangan pakai buang. Tahu ayah suka minum sikit. Arak ni RM2.000. Saya beli khas untuk ayah. Tak eloklah macam ni. Mahalnya. RM2.000. Kalau suka, berbaloilah. Sikri, boleh bagi ayah RM3 tak? Hari jadi ayah ni, nak beli air oren bergas. Ayah tak boleh kefaham sikit? Rumah kena bayar ansuran, kereta pun. Anak lagi nak kena jaga. Mana ada duit nak bagi ayah membazir? Ada orang tu. Asyik tahu minta duit je. Menyusahkan keluarga je. Tunggu apa lagi? Pergi beli sayur lah. Pergi beli sayur lah. Aku nak makan semangkuk mie. Menantu kata bau asap, dia buang. Aku sabar. Aku nak minum air bergas RM3. Kau kata keluarga tak ada duit. Tapi kenapa? Bapa mertua kau nak makan udang mentadak boleh? Aku sabar juga. Aku masak mie panjang umur tak boleh? Kenapa? Bapa mertua kau boleh minum mutawi RM2.000. Aku minum air bergas RM3 pun tak boleh? Beritahu aku kenapa. Dia tu dah pencen dari eksekutif syarikat. Pencen dia RM7,000 sebulan. Dia boleh tolong kita setiap hari. Tak macam sesetengah orang tu. Tak ada 1 sen pun pendapatan. Cuma tahu hisap darah keluarga je. Cucu aku yang jaga dari kecil. Keluarga 3 orang kamu ni, makan minum semua saya yang uruskan. Pembantu rumah sebulan paling kurang RM4,000. 3 tahun ni, kamu pernah bagi saya gaji ke? Sekarang ada hati nak cakap saya hisap darah? Anak saya baik hati tumpangkan awak. Awak cakap macam ni tak ada hati perut langsung. Ayah, jangan buat hal boleh tak? Ayah tak malu, saya malu. Baiklah, saya yang memalukan. Saya tak ada hati perut. Saya tak layak duduk sini. Saya pergi, puas hati. Ayah dah 50 lebih. Kalau tinggalkan kami, ayah nak buat apa? Jangan degil, baliklah, minta maaf sikit. Saya masih benarkan ayah tinggal. Saya tak perlu nak gajo dengan kamu. Aku ada tangan ada kaki, apa nak takut? Lepas ni, hal-hal keluarga kamu, tak ada kena mengena dengan saya walau secebis pun. Pergi, biar dia pergi. Kita tengok apa yang dia boleh buat. Ato, nanti saya boleh makan pau kacang merah buatan Ato lagi tak? Bila Ato dah settle, Ato buat 1 bakul handar kat kamu. Orang tua ni, memang cari pasal.
Biar dia merana kat luar beberapa hari. Mesti dia menangis balik merayu nak tumpang. Masa tu, saya akan tetapkan peraturan ketat-ketat. Apa salahnya saya dah 50? Dulu saya pernah menang anugerah Chief Bemasta, Chief Pemas Negara, sekarang pun masih hebat. Pak Cik, betul ke ni Pak Cik? Sikhu. Dulu Pak Cip pernah selamatkan kamu masa kamu jatuh sungai. Sekarang Pak Cip dah tak ada rumah. Kamu ada tempat tinggal tak? Pak Cik, ikut saya. Kedai air gula saya ni baru je tutup. Dapur semua lengkap. Pak Cik boleh tinggal sini. Kalau bukan Pak Cik selamatkan saya dulu, saya dah lama lemas. Saya akan jaga Pak Cik sampai tua. Kedai kecil kamu ni pun baru cukup bayar sewa. Nak tak buat dus kau-kau? Nah, saya impikan sangat. Tidur awal. Pukul 3 pagi bangun uli tepung. Berpuluh-puluh kedai sarapan kat jalan ni. Buah pau, kuih kukus, cukup makan je. Mana boleh kaya? Buat kuz pun, ada macam-macam tahap. Nanti kamu tahulah. Pak Cik, awal sangat ni. Baru je cerah. Sepanjang jalan ni semua jual sarapan. Memang tak dapatlah nak bersaing. Kurs yang dibuat pada waktu ni barulah layak dipanggil kurs istimewa. Ikut Pak Cip Robert. Bahan-bahan biasa ni, walaupun buat 10 kukus, tak dapatlah jual ratusan ringgit pun. Asalkan boleh jual dengan harga tinggi. Fuyoh, Pak Cik. Saya tak nampak apa-apa pun. Macam mana Pak Cik uli tadi? Suhu duni tepat 32 darjah. Kekuatan tangan kena stabil pada tahap tertentu. Barulah lapisan kurs takkan runtuh. Picit J, mesti jadi. Pak Cik memang hebat. Saya ingatkan Pak Cik pandai masak lawuk kawah je. Tak sangka kuih muih ni pun Pak Cik tera. Bila kita dah buat dus nanti, kita buka kedai kurs eksklusif yang satu-satunya ada kat bandar ni. Barulah boleh buat duet kau-kau. Kuih teratai, kuih lapis yuntui, kuih bunga osmanthus, kuih dingsheng, campur semua ada lebih 200 hidangan. Pak Cik, kali ni kita memang nak kaya. Tak cukup lagi. Bagi saya pengukus lama yang bertimbun kat belakang tu. Pak Cik nak buat apa lagi? Pagi-pagi yang indah macam ni, saya nak buat satu lagi kumpulan. Kurs istana yang dihidangkan masa jamuan negara dulu. Kuih muih tu semua guna resipi lama yang dah pupus. Tak ada siapa pun kat jalan ni berani buat. Aku dulu kat dapur jamuan negara dah 10 tahun. Kurs apa yang aku tak pernah buat? Lagi sedap, lagi tinggi harga dia. Pak Cik takkan pingsan kat dalam tu, kan? Pak Cik simpan apa ni? Nanti kedahulah. Buka pintu, sambut pelanggan. Hari ni kita nak buat dus banyak-banyak. Pak Cik, pintu dah buka luas. Nak angkat pengukus ke atas meja ke? Susun semua 8 pengukus baru. Alas dengan daun jagung segar. Dulu saya guna plastik masa buka kedai air manis. Awak pula nak guna daun jagung segar. Daun ni bila kukus, ada rasa manis semula jadi. Kualiti kurs terus naik satu tahap. Dulu saya kukus pau selalu hangit bawah. Pak Cik punya api memang tepat sangat. Dulu masa saya di dapur hidangan negara, saya latih kawal api. 3 tahun berturut-turut saya jaga dapur. Beja satu sawat pun rasa dah tak sama. Saya pusing 3 jalan. Terhidu bau ni. Tak salah tempat kan? Betul tak? Siapa datang awal, kumpulan pertama dah nak siap. Nanti korang rasa dulu 2 ketul. Kedai kecil buruk macam ni, mana boleh buat kuih hidangan negara? Janganlah kita buang masa datang sini. Rasa ni saya pernah makan masa kecil. Ayah saya dulu pembantu chef di dapur hidangan negara. Dia pernah buat rasa ni sekali kat rumah.
Saya makan di hotel 5 bintang di bandar selama 10 tahun. Tak pernah makan kuih rangup sesedap ni. Memang terbaiklah. Kelab saya, khusus untuk jamuan mewah. Selepas ni, semua kuih halus yang awak buat, saya beli harga penuh. Takkan tekan harga 1 sen pun. Baik. Dapat jual barang kepada orang yang tahu nilai. Saya pun seronok buat kurs. Puan sudah buat hal besar. Pukul 3 petang ni, ada majlis jamuan tetamu asing. Mereka nak 120 hidangan kuih istimewa. Kita dah cari semua chef dalam bandar ni. Tak ada seorang pun yang boleh buat kuih tu ikut standard. Tinggal kurang 3 jam je lagi sebelum pukul 3. Habislah. Semua dah musnah. Boleh tak tolong kami siapkan tempahan ni? Saya bayar 5 kali ganda untuk bayaran segera. Jumlah 200,000. Saya transfer ke akaun Pak Cik sekarang. Takkan rugi 1 sen pun. 200,000? Pak Cik, 3 jam, 120 hidangan? Kita berdua tak sempat nak uli tepung pun. Janganlah terima, nanti tak siap, rosak nama baik kita. Betul, betul. Walaupun saya bawa 10 orang chef kuih, 3 jam pun takkan sempat siapkan tempahan ni. Janganlah main-main dengan nama baik Pak Cik. Empat orang bahagi tugas, cukup-cukup siap. Pukul 1 tepat hantar barang. Takkan lambat sikit pun. Saya pernah buat dulu. 3 tahun di dapur, saya bahagi inti kacang merah memang tepat. Takkan susahkan Pak Cik. Saya akan pantau beratnya. Setiap inti mesti tepat 20 gram. Kurang 1 gram, saya buat semula. Pak Cik tengok, dasar tiada pembaziran tercapai. Tiada secalir tepung pun yang terbuang. Lapisan pastry tak boleh putus. Kalau putus satu lapisan, rasa akan terjejas. Standard taraf hidangan negara. Tak boleh jual walau sedikit pun. Sepuluh biji terakhir dah siap. Berat semua tepat 20 gram. Rala tak sampai 0.1 gram. Dulu masa saya buat Demsam kat kelab, buat 10, 8 bocor. Hari ni, 1 pun tak bocor. Pak Cik, skill Pak Cik memang hebat gila. Saya tekan 10, 9 sengit. Pak Cik pula, setiap satu kemas je. Saya dah hidup hampir 30 tahun. Ini kali pertama saya tengok kuih secantik ni. Kalau letak atas meja hidangan negara, memang bangga. Siap semua 2 minit awal. Ya ampun, saya memang tak baiklah. Kalau tetamu asing berpuas hati dengan stok ni, lepas ni kita akan bekerjasama secara eksklusif untuk jangka panjang. Jumlah pesanan setahun takkan kurang 3 juta. RM200,000. Pak Cik, dah masuk akaun dah. Jom pergi kedai telefon depan tu. Kita beli seorang satu telefon baru. Telefon lama Pak Cik yang dah rosak tu memang patut tukar baru. Tuan-tuan nak tengok model apa? Saya boleh tunjukkan sampel. Nak model terbaru tu. 2 unit. Buka sekarang. Baik, baik. Telefon ni sekarang jual RM6,800. Kalau 2 unit, saya buang sikitlah harga hujung tu. Total RM13,000. Pak Cik, pakai dulu SIM card lama saya ni. Kad baru saya ni baru je buat. Data unlimited. Nanti sosial video call Pak Cik tak sangkut-sangkut.
Dulu masa tinggal kat rumah Sigley, saya pernah cakap nak beli telefon orang tua harga 200 RM. Dia tangguh sampai setengah tahun, tak nak keluar duit. Sekarang ni, saya sendiri cari duit beli yang 6,000 RM lebih, langsung tak rasa rugi. Dulu saya angkat simen kata pabinaan, pakai telefon lama skrin retak 3 garisan. Sekarang saya pun dah pakai flagship baru. Dulu nak fikir pun tak berani. Dah seharian sibuk. Perut dah lama lapar gila. Jom kita masuk. Makan sedap-sedap. Order lauk paling mahal. Saya belanja. Ayah mertua, selamat ulang tahun ke-66. Telefon baru harga 4,000 RM lebih ni saya belikan untuk ayah. Nanti ayah keluar jalan-jalan. Tengok di Deo, memang sesuai sangatlah. Menantu saya ni baiknya. Lagi baik dari anak kandung saya sendiri. Kenapa kau ada kat sini? Keluar cari kerja sambilan. Nak tumpang makan ke? Tempat ni seorang 300 RM. Kau mampu ke nak bayar? Jangan-jangan kau menilai nak masuk. Nak tumpang minum arak ulang tahun ni, kan? Cepat keluar. Jangan kacau tetamu kami makan. Nanti pelayan halau korang berdua keluar. Memalukan. Kami datang sini sebagai pelanggan biasa. Siapa kata kami tak boleh datang? Korang berdua nak bayar 200 RM pun tak mampu. Nak berlagak apa kat sini? Cepat keluar. Jangan kacau hari jadi bapa mertua saya. Pakcik Fumin saya baru je dapat 200 RM hari ni. Nak makan apa? Order je. Order je apa-apa. Satu keluarga kau pun tak ada duit sebanyak ni. Korang berdua ni dah gila ke? Jual kuih kat lorong. Boleh dapat 200 RM sehari? Kalau nak sembang pun agak-agaklah. Screenshot ni mesti korang edit. Nak tipu siapa? Ingat kami bodoh ke? Orang tua 50 tahun jual kuih dapat 200 RM. Kau ni mimpi tak habis lagi ke? Pagi tadi beratur kat lorong. Beratur setengah jam. Baru dapat beli 2 jenis kuih. Memang sedap gila. Ayah, macam mana ayah dapat duit banyak ni? Kenapa tak balik rumah cerita kat saya? Dulu saya salah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ayah keluarkan duit tu. Tolong bayarkan balik pinjaman rumah 800 RM saya. Rumah kita masih banyak hutang belum langsai. Ayah, kami dulu memang tak fikir panjang. Ayah baliklah tinggal dengan kami, ya? Lepas ni kami takkan biar ayah buat kerja rumah lagi. Ayah nak makan apa, nak main apa, semua boleh. Semua ikut kehendak ayah. Ah, betul tu. Betul, betul, betul. Dulu kami ni orang muda tak faham apa-apa. Kita ni keluarga. Takkanlah ada dendam yang tak boleh diselesaikan? Cepatlah duduk. Jom minum-minum sikit. Dah lewat, saya takkan balik. Duit saya, 1 sen pun kamu jangan harap nak sentuh. $20 hidangan paling mahal kat kedai ni. Lepas tu, bagi 2 botol mutai Fetian yang harga 2,000 tu. Semua atas nama kami berdua. Nak bungkus bawa balik. Encik, semuanya 6,200. Saya genapkan jadi 6,000 saja. 2 botol mutai itu, saya masukkan dalam beg khas. Senang nak bawa balik, tak tumpah, tak bergoyang. Hidangan biasa yang kamu order hari ni, tak sampai pun harga yang saya bungkus ni. Janganlah bising-bising kat sini. Ganggu pelanggan lain makan. Macam mana pakcik boleh kaya macam ni? Malam ni balik, kita panaskan lauk ni makan. Cola sejuk saya baru beli 2 liter semalam. Makan dengan lauk ni, memang syok gila. Betul. Lepas ni, hidup kita baru nak bermula. Saya buka sebotol cola sejuk. Kita berdua minum-minum. Raikan. Saya dari Jawatankuasa Festival Makanan Warisan. Cari Cikgu Zifumin. Dah 3 hari cari. Akhirnya jumpa juga kedai kecil Pak Cik ni. Duduklah. Apa hal cari saya? Majlis Pembukaan Festival Makanan Warisan. Nak hidangkan 12 jenis.
Kuas halus taraf hidangan diraja yang dah lama hilang. Untuk media dari seluruh negara dan tetamu kehormat rasa, kami dah cari 17 chef bertaraf bintang di seluruh bandar. Cuba selama setengah bulan. Lapisan kuis semua lembip. Rasa tak kena. Tak ada siapa yang capai standard. Kami dah pening kepala. Kad jemputan tetamu kehormat semua dah handar. Kalau majlis pembukaan tak dapat hidangkan yang berkualiti, nama baik festival makanan warisan ni akan hancur. 12 jenis kuih halus, 1,200 biji. Tak sampai 3 hari 7 jam. Mana mungkin sempat siapkan? Kami tawarkan 200,000. Kusbahan mentah semua kami tanggung. Kalau pafcet boleh hantar tepat pada masanya, kami akan tambah lagi 20,000 sebagai upah, termasuk calon pewaris warisan kebangsaan. Kami akan terus daftarkan nama Pak Cip. Kerja susah macam ni, janganlah ambil. Nanti rosakkan nama baik sendiri. 200,000 pun tak berbaloi. Nak ambil risiko besar macam ni. Saya boleh ambil, tapi saya nak 10 kedohar steam saiz besar. Pengukus rumah biasa yang kecil memang tak cukup cekap. Pengukus steam. Saya pergi ambil sekarang juga. 20 unit pun saya boleh bawakan untuk Pak Cip. Nak bahan apa? Dalam setengah jam, semua saya handar sampai. Pak Cip cakap je nak apa, saya terus buat. Pesanan segera dari festival makanan warisan dah sampai. Kita perlukan beberapa pengukus steam besar untuk siapkan pesanan ni. Separuh dapur kosong di belakang kelab saya. Ada 5 pengukus steam baru. Semua tak digunakan. Saya akan pandu ke sana sekarang untuk jemput awak. Bahan-bahan mentah, semua ada stok dalam bilik sejuk kelab saya. Guna je percuma. Saya hantar 2 orang chef pastry untuk bantu. Dijamin takkan lambatkan kerja awak walau sesaat pun. Ikut pembahagian kerja, ikut barisan pengeluaran. Jangan ada sesiapa pun yang berebut kerja di stesen lain. Kekuatan mesti seragam, barulah rasa boleh sekata. Saya dah 3 tahun jadi chef pastry. Ini kali pertama dapat standard yang seketat ini. Sampai tapis pun kena 3 kali untuk pastikan kehalusan. Beza 0.1 gram pun. Kena buang dan buat semula. Memang tak boleh ada sebarang kesilapan. Stok Yunton ni saya simpan 3 tahun. Asalnya nak makan sendiri. Hari ni, semua kita guna. Memang tak boleh curi tulang atau guna bahan tak elok. Kuas deratai pertama, 48 lapisan pastry. Hidangan kedua, kuaf lapis Yuntu ini, 72 lapis. Kurang 1 lapis, rasa dia dah tak sama. Kita nak tunjuk kad tetamu asing seluruh negara ni, tak boleh melukan kemahiran hidangan negara kita yang lama. Saya dah belikan air mineral sejuk untuk semua. Kalau benar, minum sikit. Rehat 2 minit. Saya tengok jam ni. Masing-masing cukup. Tak payah rehatlah. Kalau siap awal, boleh ada masa untuk pemeriksaan kualiti. Jangan nanti dah nak hantar, baru ada masalah. Ayo, 48 lapis. Sebiji pun tak putus. 1 lapis pun tak putus. Dulu saya buat paling banyak 7 lapis je. Memang tak boleh lawan yang ni. Orang dari agensi pemeriksaan pihak ketiga baru je balik. Kandungan gula, berat, rasa, semua ikut standard tertinggi pameran warisan. Tak ada cacat celah langsung. Pak Cik memang harta berharga tempatan kami. Majlis pembukaan kali ini mesti gempar. Tetamu dari seluruh negara mesti angkat ibu jari bila makan. Festival makanan warisan selama 7 hari ni, semua kuih-muih halus. Kelab kami akan bekalkan secara eksklusif. Jumlah harga tempahan akan ditambah lagi 500,000. Lepas ni, semua kuih-muih halus terbaik yang Pak Cik buat, kelab saya akan beli secara eksklusif. Letak je harga berapa pun, saya takkan tawar-menawar. Kita dah siap kerja. Malam ni tidur puas-puas 20 jam. Tak buat kerja apa-apa pun. Rehat betul-betul.
Kita robohkan semua dinding bukan penahan beban ni. Besarkan jadi dapur pusat 200 meter persegi. 20 hari confirm siap pasang. Standard bilik bersih semua kita buatkan. Bilik bahan mentah, bilik steril semua kita asingkan. Macam mana diorang boleh datang sini? Macam mana diorang boleh jumpa tempat ni? Ayah, akhirnya saya jumpa ayah. Dulu saya memang tak guna. Ayah jangan ambil hati ya. Dulu buat apa? Masa halau orang keluar rumah dulu. Kenapa tak terfikir nak datang minta maaf hari ni? Ayah saya ada kat sini. Saya cakap dengan dia. Awak orang luar, kenapa nak menyibuk? Kami ni ayah dengan anak kandung. Darah daging takkan putus. Ada apa-apa cakap terus derang. Tak payah nak berbelit-belit berlakon kat sini. Korang datang hari ni nak apa? Cakap terus derang. Ayah sekarang warisan tak ketara peringkat bandar. Hadiah 200,000 baru dapat. Kan? Kelab tu pun dah sign kontrak tahunan 500,000 dengan ayah. Mesti ada beratus ribu simpanan sekarang. Kan? Pinjaman rumah kami masih ada 800,000. Pinjaman kereta pula ada lagi 150,000. Ayah keluarkan semua duit yang ada. Bayar habis semua pinjaman sekaligus. Lepas semua hutang dah langsai, Pak Cik baliklah duduk rumah kondo besar dengan kami. Kami sediakan khas satu bilik, bilik besar menghadap selatan. Pak Cik tak payah buat apa-apa kerja rumah pun. Tiap hari nak makan apa, kami masakan. Macam mana pasangan ni tak malu datang minta duit? Dulu masa halau Pak Cik keluar rumah, bukan main terut lagi kata-kata dia orang. Sekarang nampak orang dah kaya, terus datang mengaku saudara, muka tak malu langsung. Dulu masa korang berdua halau Pak Cik keluar rumah, langsung tak ingat langsung hubungan bapa anak. Sekarang kenapa dia kena bagi duit kat korang untuk bayar hutang rumah? Mana ada logik macam tu? Dia bapa kandung saya. Saya anak kandung dia. Duit dia memang patut bagi saya nanti. Sekarang guna untuk bayar hutang rumah. Apa salahnya? Bukan bagi orang luar pun. Ini bukan ke memang patut? Kalau Pak Cik tak nak keluarkan duit, nanti bila Pak Cik dah tua, terlantar atas katil, kami sekeluarga, satu sen pun takkan jaga Pak Cik. Nanti bila Pak Cik terbaring atas katil sakit, air pun tak ada orang nak suap. Tengoklah nanti Pak Cik menyesal ke tak? Korang berdua ni, tolonglah ada sikit rasa malu boleh tak? Dulu masa halau orang keluar, langsung tak fikir pasal hubungan bapa anak. Sekarang ada hati nak cakap pasal jaga orang tua? Aku siap cakap terang-terang hari ni. Kalau Pak Cik aku dah tua nanti, terlantar atas katil, aku akan jaga dia, suap makan, bersihkan dia. Aku akan jaga dia sampai tua. Satu sen pun tak payah korang keluar. Korang berdua sekarang juga keluar dari sini. Jangan kacau kami nak mula kerja ubah suai. Saya bagi awak dua pilihan. Sama ada awak keluarkan semua simpanan 700,000 tu, dan balik rumah hidup elok-elok dengan kami. Atau, awak tanda tangan surat putus hubungan ni sekarang. Lepas ni kita putus hubungan terus. Bila awak dah tua nanti, jangan sesekali cari saya. Satu sen pun saya takkan bagi awak. Awak pilih sendiri. Saya tak percaya awak berani tanda tangan. Awak cuma ada seorang anak kandung je. Kalau dah putus hubungan, siapa nak uruskan pengebumian awak nanti? Jiran-jiran tengok awak buat macam ni, mesti mengata dan kutuk awak. Bukan hal besar pun. Sampai nak jadi macam ni? Ayah dengan anak kandung, mana ada dendam kesumat? Mengalah sikit, kan dah selesai? Dah tanda tangan. Korang berdua cepat ambil kertas ni dan berambos. Jangan sesekali datang buat kaji kat sini lagi. Satu sen pun duit saya, korang takkan dapat sentuh. Bila saya dah tua, saya tak perlukan korang jaga. Hal saya tak ada kena mengena dengan korang. Ambil barang korang dan cepat pergi. Kalau berani datang buat kacau kat sini lagi, saya terus panggil polis halau korang keluar. Janganlah ganggu kami buat kerja kat sini. Sekarang nak ukur saiz lagi ke? Kami dah tak sabar nak pecahkan dinding ni, nak mula kerja. Kalau lambat sehari, kena kira upah sehari lagi. Cepatlah pergi, cepatlah pergi.
Janganlah kacau kami buat kerja betul-betul nak cari duas ni. Lepas ni jangan jejakan kaki kat kedoi ni lagi walau separuh langkah pun. Uko size sekarang. Muli kerja sekarang juga. Cepat sikit siapkan bilik bersih ni. Kerja kita lepas ni banyak lagi. Kami takkan tangguh bayaran projek korang punya. Baiklah. Saya nak pau kacang merah yang Atok buat. Mi delivery ni terus sangat rasanya. Atau kamu dah lama pergi. Mana ada pau kacang merah lagi? Menangis je setiap hari rimaslah. Rumah busuk macam ni. Kamu tak tahu nak kemas ke? Saya balik kerja penat seharian. Nak makan nasi panas pun tak dapat. Saya pun penat kerja seharian. Dulu kat rumah saya tak pernah sentuh kerja rumah pun. Kenapa saya pula yang kena kemas rumah? Kalau nak masak, kenapa tak masak sendiri? Bulan ni saja, delivery dah habis 6,000 RM. Bayar rumah 4,200 RM. Bayar kereta 2,800 RM. Campur semua dah lebih 7,000 RM. Dulu masa ayah saya ada, 800 RM sebulan dah cukup untuk semua perbelanjaan. Sekarang ni, semua benda kena bayar. Bukan salah kau ke dulu? Pembantu rumah percuma tu kau halau pergi. Sekarang kerja rumah tak ada siapa buat. Anak balik sekolah tak ada siapa jemput. Kau cakaplah sekarang nak buat macam mana? Pembantu rumah nak 5,500. Lagi mahal dari bayaran ansuran rumah sebulan. Gaji kita berdua pun baru lebih sikit dari 10,000. Dah bayar gaji pembantu, kita nak makan apa? Saya baru balik menari, nak tumpang makan. Kenapa tak ada lawak panas pun? Rumah ni berselerak macam tempat buang sampah. Boleh duduk ke? Saya dengan Sikli sibuk sangat kerja. Mana ada masa nak masak, nak kemas rumah. Ayah, kalau ayah ada masa, apa kata ayah datang duduk sini sekejap tolong kami jemput anak masak-masak ke? Kau dah gila ke? Nak suruh aku jadi pembantu rumah? Pencen aku 7,000 sebulan. Hari-hari pergi melancong, menari di dataran. Kenapa aku nak datang rumah kau susah-susah? Nak suruh aku buat kerja? Tak ada harapan. Ini bukan jawatan di syarikat Susir K? Dulu dengar orang cakap gaji dia lumayan sangat. Biasa beli barang pun boleh dapat komisen sikit. Sebulan boleh dapat dekat 10,000. Lagi banyak dari gaji kita berdua, kalau campur sekali. Esok juga kita pergi hantar resume. Temu juga. Walaupun cuci pinggan pun lagi bagus dari sekarang. Daripada duduk rumah tak buat apa-apa. Kalau tak, 2 bulan lagi tak dapat bayar ansuran rumah. Rumah kena tarik dengan band. Resume awak berdua saya dah tengok. Jawatan pembeli, gaji asas 8,000 RM. Tak ada potong gaji. Setiap bulan, gaji masuk tepat pada 15 hari bulan. Kerja cukup 6 bulan ada bonus prestasi. Kami berdua mesti kerja keras, Pak Cik. Takkan susahkan Pak Cik punya. Apa saja Pak Cik suruh, kami buat. Tak ada permintaan tambahan pun. Bahagian pembungkusan dapur. Kerja sebulan dulu. Dah biasa nanti, baru pindah ke bahagian pembeli. Kalau buat silap, gaji akan dipotong ikut peraturan. Kalau setuju, boleh mula kerja sekarang. Ayah, kenapa ayah ada kat sini? Ini ketua chief dapur pusat kami. Panggil Cik Guli. Di dapur tak boleh nak mengaku saudara mara. Cepat tukar baju kerja dan mula kerja. Kalau lambat, kerja hari ni akan tertangguh. Kuih ni nampak macam senang pecah. Masa bungkus kena hati-hati, letak perlahan-lahan. Betul tak? Saya tak pernah buat kerja ni sebelum ni. Takut saya pecahkan. Pecah satu kotak, potong 10 RM. Dah biasa nanti, senamlah. Maaf, saya terlepas tangan. Bukan sengaja pecahkan. Ini potong berapa ya? 20 RM akan dipotong dari gaji kamu bulan ni. Lain kali hati-hati sikit. Jangan gelojoh sangat.
Mama, Atok, saya dah balik sekolah. Makanlah selagi panas. Nanti sejuk sakit perut pula. Esok kami janji akan kerja elok-elok. Takkan pecahkan kuih lagi. Kami akan kumpul duit sikit-sikit untuk bayar hutang. Tak berani dah nak membazir atau menipu orang. Hidup ni kena sederhana. Melangkah setapak demi setapak. Tak ada apa yang tak boleh kita harungi. Pak Cik, hari ni teman saya pergi merisik. Kotak hadiah kuih premium untuk Koi Hua. Saya dah letak dalam bakul basikal. Pukul 5.30 pagi tadi saya dah sampai. Meja semua dah lap 3 kali. Semua bahan dah keluarkan dari bilik sejuk. Semalam saya berlatih bahagi 100 do. Rala berat sekarang kurang 0.2 gram. Nanti korang berdua uji saya, dah capai standar ke belum? Orang untuk latihan amal hari ni dah nak sampai. 12 orang makcik dari keluarga berpendapatan rendah sekitar sini. Semua datang belajar asas buat kuih secara percuma. Bila dah mahir, boleh ambil tempahan online. Kami sediakan bahan dan salurkan jualan. Semua keuntungan milik makcik-makcik sendiri. Kami ni bodoh sangat. Takut tak dapat belajar. Susahkan korang, jadi beban pula. Pelan-pelan, tak susah manapun. Dalam setengah bulan, confirm boleh buat. Buat duit kau-kau. Lebih banyak daripada kerja susun barang kat supermarket. Dulu saya kerja lilit wayar kak kilang. Tangan saya cekap sangat. Cepat belajar apa-apa pun. Confirm takkan susahkan sesiapa. Uli du lama-lama lenguh tangan. Pakai ni, boleh kurang lenguh banyak. Dulu saya hari-hari pakai ni masa uli do. 3 bulan, 3 risban rosak. Tekan kuat sikit. Uli 12 minit. Tak banyak beza pun dengan kukus bar. Kita buat belan-belan. Latih berkali-kali. Tak ada siapa akan paksa korang. Saya dah hidup 50 tahun. Ini kali pertama. Ada orang Sabah sangat ajar saya kemahiran. Dulu kat restoran, cuci pinggan. Buat silap, kena maki dengan bos depan-depan. Tengok berat dia. Betul-betul 20 gram. Kuih yang dibungkus macam ni. Saiz sama. Cantik. Pelanggan dapat. Confirm puas hati. Masa kukus, jangan buka penutup. Angin sejuk masuk. Lapisan kuih akan jatuh. Tutup 3 minit dulu baru buka. Kualiti Demsa memang 100% terjamin. Saya dah pergi lebih 10 pusat bantuan. Kecekapan koranglah yang paling tinggi. Sifar kecacatan, sifar kelewatan. Pesanan online ni habis dalam 1 saat je. Sistem belakang tambah lagi. 10,000 pesanan lagi. Dulu yuran sekolah anak saya tak cukup. Sekarang sebulan boleh dapat lebih 4,000 RM. Yuran semester depan anak dah cukup semua. Suami saya sekarang masuk hospital. Dulu kos perubatan. Buat saya tak boleh tidur malam. Sekarang duit yang dapat cukup untuk rawat dia. Separuh hayat saya yang seterusnya dah boleh tenang. Saya ada beg sekolah baru. Esok saya nak bawa tunjuk kat semua kawan sekelas. Dalam poker tersembunyi tu, boleh letak pau kacang merah yang Atok buat. Bulan depan saya dengan Koi Hua nak kahwin. Semua orang datanglah kenduri kahwin. Tak payah bagi angpau. Makan minum free je.
Tak ada siapa lagi yang ungkit kisah lama yang menyakitkan. Semua orang melangkah di jalan yang betul. Selangkah demi selangkah ke hadapan. Kondoi pengantin kenapa tak sampai lagi ni? Kaki saya dah kebas tunggu. Jangan risai, sampai tepat pada masanya. Vemsam istimewa yang saya buat untuk kuih huar, semua letak dalam kabinet suhu terkawal yang paling dalam. Ambil gula, ambil gula. Hari ni hari bahagia budak ni. Semua makanlah puas-puas, jangan malu-malu. Cari tempat duduk, jangan malu-malu. Jangan segan-segan. Meja besar, meja kecil, semua boleh duduk. Hari ni, hidangan kenduri kahwin cukup banyak. Cukup. 2 pasang alas kasut yang saya jahit sendiri. Untuk Sekhu dan Kui Hua pakai dalam kasut mereka. Supaya mereka melangkah dengan yakin sepanjang hidup. Telur ayam kampung saya sendiri. Baru dipanaskan pagi tadi. Makan ni paling berkhasiat. Semoga pasangan ni dapat anak yang sihat dan comel nanti. Hati-hati, jangan jatuh. Kapet merah ni licin. Kapet merah ni licin sangat. Sila sambut jurunikah kita. Pemenang anugerah Chef Emas Kebangsaan, Li Fumin. Bagus. Semoga kalian berdua bergandengan tangan, hidup dengan tenang dan bahagia, dan kehidupan semakin makmur. Pasangan ini sentiasa harmoni, dan perniagaan kita akan berkembang lebih besar. Saya jumpa gula-gula susu paling besar. Esok nak tunjuk kat kawan sebelah meja kat sekolah. Saya dah hidup lebih 70 tahun, pergi berpuluh-puluh kenduri kahwin. Kali pertama tengok kue kahwin secantik ni. Ini bukan makanan, ini hasil seni. Saya dah hidup separuh abad, tak pernah makan kue seenak ini. Kenduri sehoni memang keren. Tahniah, Cik Guzi. Menerima pelak warisan bukan ketara beringkat bandar. Hari ini saya bawakan sas untuk Pak Cip. Cik Lee, ada apa-apa yang nak disampaikan kepada penonton? Tak ada apa, cuma kerja elok. Jadi orang yang jujur, cari makan dengan kemahiran, takkan memalukan. Betul tu. Cari makan dengan kemahiran takkan memalukan. Dulu saya ni mata duitan, pandang rendah pada Pak Cik tukang masak kampung. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya nak minta ampun. Cawan ni Pak Cik simpanlah. Yang lepas tu biarlah lepas. Hari ni hari gembira, duduklah makan elok-elok. Lepas ni semua orang hidup jujur dan aman. Atok, minum air oren bergas ni. Bila saya besar nanti, saya nak belajar buat kuih macam Atok. Nak jadi chef hebat macam Atok. Ayah, lepas ni saya akan kerja keras. Cari duit banyak-banyak, jaga keluarga elok-elok. Takkan hidup merapu lagi. Saya pun akan kerja keras. Takkan ambil kesempatan lagi. Akan cari makan dengan kemahiran sendiri, jujur. Hari ni hari bahagia. Saya ada bawa sedikit wain merah. Nak tumpang meriahkan majlis. Semoga pengantin kekal bahagia hingga ketua. Dan semoga kerjasama kita makin lancar. Cik Lee, lepas ni kami akan ikut Cik Lee buat kuih dengan jujur. Bawa makcik-makcik semua hidup senang.